So sekarang ni saya ada dekat Gold ATM. Melalui Gold ATM ni kita boleh buat 3 perkara. Yang pertama, tuan-puan boleh beli secara full payment. Pilih saja apa-apa item yang ada dekat Gold ATM. Contoh, berminat dengan item 1 gram yang ni, boleh buat pembayaran secara full payment dengan pilih make payment. Tuan-puan boleh pilih cara untuk buat pembayaran lah, nak bayar pakai kad ataupun e-wallet. Bagi mereka yang simpan emas di account Gap, tuan-puan boleh keluarkan emas melalui Gold ATM juga. Klik pada item yang tuan-puan nak keluarkan. Klik dekat Gap Withdraw, buka apps Public Gold dan scan QR melalui apps kita lah buat pembayaran di sini. Dan lagi satu feature terbaru yang Public Gold dah keluarkan, belian emas secara outright purchase, sama ada EPP ataupun full payment, tuan-puan boleh keluarkan emas tersebut melalui Gold ATM. Klik collection. Dekat Gold ATM ada dilekatkan langkah mudah untuk collect emas melalui PG ATM. Beli emas Public Gold sekarang sangat mudah. Boleh beli melalui apps Public Gold dan boleh withdraw daripada mana-mana Gold ATM yang berdekatan. Sekiranya tuan-puan nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas yang pertama di Public Gold, boleh hubungi saya untuk saya guide cara-cara bermula.